salah faham yang popular jugalah. Buat apa nak lantik peguam? Tak payah, buat sendiri je. Saya dah buat dah untuk waris saya, senang je. Tak payah lantik peguam, mahal kosnya. Memang kita pun setuju. Memang tak wajib lantik peguam. Untuk pusaka kecil tak wajib lantik peguam. Boleh buat sendiri, pemohon boleh buat sendiri, tak ada masalah. Cuma kalaulah macam contoh janganlah samakan kes anda dengan kes orang lain. Sebab mungkin kes anda jenis yang straightforward, mudah. Waris pun beri kerjasama, tak ada masalah, tak ada isu dan sebagainya. Boleh buat sendiri. Tetapi kes orang lain mungkin ada isu-isu yang lebih complicated, yang memerlukan panduan daripada peguam. Contoh, kalau saya boleh bagi contoh, kalau isu hartanah yang masih belum lepas gadaian daripada bank. Dia ada loan, si mati ada loan rumah. Bila meninggal tu dah habis bayar, tapi gadaiannya belum dilepaskan lagi. Cuma loan tu memang dah habis bayar. Tapi dalam kes macam gitu, biasanya peguam bila client approach kita akan nasihat, okey, apabila dalam kes rumah yang ni masih dalam gadaian, walaupun dah habis bayar pinjaman, sebaiknya masa bicara tu mohon untuk surat kuasa mentadbir sahaja dulu. Jangan terus dapatkan perintah pembahagian, sebab ada certain kes ataupun certain unit pusaka kecil ni, bila waris tu cakap dah habis bayar loan dan sebagainya, unit pusaka kecil tu terus keluarkan borang E, perintah pembahagian. Jadi bila dah keluar perintah pembahagian, nak ambil geran daripada bank tu, bila lantik peguam nak ambil geran daripada bank, akan jadi masalah timbul di situ, ya. Bila masalah timbul di situ, yang nak selesaikan tu peguam. Sebab urusan macam contoh urusan lepas gadaian, ambil geran daripada bank ni, urusan dia kosnya tak tinggi, tak mahal lah. Dia tak mahal, sekitar dalam 1,000 lebih macam gitu saja. Kos dia tak tinggi. Tapi disebabkan kesilapan waris-waris semasa buat permohonan pusaka sebelum itu, yang tidak mendapatkan panduan awal daripada peguam apa nak buat dalam kes waris si mati tersebut, menyebabkan urusan pelepasan gadaian ni lebih complicated, lebih rumit. Sebab ada certain case yang boleh diselesaikan lah, tapi ada certain case yang dah stuck, tak boleh buat apa. Jadi asal-asalnya waris tu nak jimat duit, end up incur more cost lah. Jadi salah faham bahawa macam tak perlu pun lantik peguam, tak perlu dapatkan panduan peguam untuk urusan pusaka, buat sendiri je. Memang betul tak perlu, tetapi sekiranya anda dapatkan panduan daripada peguam, itu menunjukkan anda adalah pemohon yang bijak, yang tahu, yang ingin belajar cara-cara pengurusan harta pusaka si mati yang terbaik. Sebab peguam ni kita pun lagi suka kalau jumpa klien ataupun waris yang cakna lah tentang proses permohonan pusaka ni.